Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, ni kita ada sebiji azar ni. Okay, so dia akan buat pemasangan kipas extra fan untuk kondenser dan juga external ATF oil cooler. Okay, jom kita tengok barang-barang dia dulu. So ni ialah kipas dia saiz 14 inci ya. Yang ni dia 90 watt. 14 inci bilah condong. Kalau dulu punya style orang banyak pakai yang bilah straight. Kalau bilah straight tu dia agak kurang efisien sikit lah. So kalau yang bilah condong ni dia kaut angin tau. So dia memang padu lah, kita pakai pun dah lama. Jadi masa jalan jam ke ataupun naik bukit ke apa kan, jalan slow ke, parking lama-lama, memang temperature memang dia tak kacau bang. Serius, ini atas pengalaman kita lah. Setengah orang cakap kata tak payah pakai tak apa, lagi kacau temperature. Itu hak masing-masing. Tapi apa yang kita pernah pakai, memang tengah pakai sekarang ni, macam ni lah. Biasanya kita akan buat switch ya. Okay, jadinya on bila perlu sahaja. Kalau tengah laju buat apa nak on kan. Kalau macam setengah orang tu dia sambung daripada kipas ni, dia ambil looping daripada kipas lama kan, tambah relay dia ambil kipas lama. Tapi masalah je bila aircon on, dia akan jalankan dua kipas sekali dengan kompresor. So voltage dia akan jadi drop banyak. Dia akan jadi timing dia memang drop gila. Sebab tu kita prefer kita buat switch, jadinya on bila perlu sahajalah. Alright. Lepas tu dia bagi sekali dia punya clip dia ni, dengan kabel tie semua sekali dengan spring dia untuk anti vibrate tak nak bagi condenser fin tu rosak ke kan. Itu dia bagi fin ni untuk vibrate, anti vibrate. Jadi kita akan pasang dia punya ni. Kita akan custom dulu dia punya bracket untuk kipas ni. Lepas tu baru kita pasang oil cooler. Alright, so sekarang ni kita tengah buka bumper dia dulu. Kita buka bumper habis, kita tengok kat mana kita akan pasang kipas ni. Okay, sekarang ni kita dah buka dia punya sober pula dah. Kita buka dia punya bumper dia kan. So kita akan mount kipas tu dekat sini ya. Dari sini. Jadi kita buka dulu palang ni. Untuk betulkan balik dia punya bekas accident ni, ada kemek. Okay, so yang ni relay. Lepas tu yang ni fuse biasanya kita akan pakai 15A ya. 15A dia color biru. Lepas tu ni wire dia lah untuk kita tarik wiring dia. Right. So jom kita start. Okay, sekarang ni kita buat wiring dulu. Fuse, relay. Right. Relay nanti kita bagi diagram dia lah, cara-cara pasang ni, cara-cara wiring dia lah. Macam mana pun fuse kena ada lah. Safety first. Jadi fuse yang ni pergi dekat positif bateri. Lepas tu dua wire merah ni, yang hitam ni pergi dekat kipas. Satu lagi ni, yang ni pergi dekat grounding. Kena marking dulu lah sebelum pasang. So kita buka dulu dia punya cover bawah ni, dashboard ni kan. Laci dia kita buka. Jadi yang ni pun kita akan buka sekali lah, untuk tarik wiring dia. Kena tarik satu wire dari dalam ke relay. Right. Okay, lepas tu dia punya kondenser ni pun kita tukar baru. Kondenser ni dah teruk lah. Dah bocor, melengkung. Tengok bekas accident ni. Ni asal kereta lagi ni, kondenser ni. Okay. So yang ni kondenser baru. Jadi kita mount kipas dia dekat sini. Dia akan bagi kabel tie tu lah. So kabel tie tu kita ikat daripada belakang. Alright, dari belakang. Lepas tu tarik tarik
bubuh spring je tarik. So tengok dia memang fit dia gerak sikit-sikit je. Alright, lepas tu ni dah settle. Jadi kipas ni kita dah mau dekat dekat kondenser ni dah settle lah. So sekarang ni wiring pun kita dah siap tarik wiring. Cuma dekat dalam kita tak buat lagi dia punya switch dia. So tengok wiring dia sini, ini negatif dia pergi dekat direct bateri positif pun kat sini. So wire kita dah tarik-tarik, dah ikat cun-cun punya. Tinggal yang ni, tinggal ada wire ni sambung ke kipas. Alright, settle bab ni. Okay, sekarang kita buat wiring. So satu wire kita dah tarik daripada nyembe masuk sini. Ni wire dia lah. Wire dia. Jadi kita akan buat penyambungan untuk switch ni. So dia ada switch ni, dia ada 4 color: kuning, biru, merah, hitam. Jadi kita buat penyambungan, kita akan bagi tahu wire mana sambung mana. Alright. Okay, so wiring untuk soket ni, wire kuning dia sambung dengan wire ACC ACC kita ambil daripada wire api soket controller set mirror lah. Ini sambung ke wire kuning. Lepas tu wire biru ni kita sambung pergi dekat wire pergi relay. Warna merah pula, warna merah ni sambung dengan wire lampu. Wire lampu kita ambil daripada sini, color pink. Sebelah wire merah putih besar ni ada color pink. Yang ni untuk wire lampu. Lepas tu yang hitam ni pergi ground lah. Alright, dah settle. Okay, so wire ni kita dah sambung, dah siap sambung soket kunci ya. Jadi bila kita on kunci, kita tekan ni, dia punya logo ni dia akan nyala. Alright. Lepas tu bila kita buka lampu, logo lama tu, huruf Toyota tu dia akan nyala. Kita tekan, dia akan nyala. Alright. Untuk lampu dia tak nyala. Tekan, ada nyala biru. Okay, dah settle bab ni. Lepas tu kita kemaskan balik semua wiring, kita pasang lah. Dalam ni semua dah settle dah. Okay, jadi switch kita dah siap, semua dah siap pasang lah. So yang ni, dua wire ni kita tinggal sebab owner dia nak pasang USB port. So nanti dia pasang ni ya. Kita just tarik wire lah. Siap-siap, senang. Alright, lepas tu ni dah settle. Kita pergi bahagian depan pula. So yang depan ni dah settle lah. Depan ni pun kita dah pasang kipas frame so wiring dia macam ni daripada sana. Wiring ni fuse dia kita letak sini. Senang. So kita tutup dan dapat kemas lah. Fuse dia duduk sini. Wire semua dah settle dah ni. Wire relay semua dah. Tinggal ada wire ni. Yang ni yang kita akan tarik pergi dekat kipas. Lain tak ada apa lah. Lepas tu frame ni kita kena potong sikit. Potong dah lipat lah. Bahagian sini kita potong sikit untuk laluan motor dia. Lepas tu dengan bawah dia. So dah settle. Jangan bagi bersentuh lah. Alright. Ok, sekarang kita dah sambung wire. So wire ni kita buat soket siap lah. Supaya senang nak buka pasang. Lepas tu ini fuse kita dah bubuh dan kita start. So kita on kunci. Ok, lepas tu kita tekan button. So kipas tu dia akan pusing lah.
Okey. Promosi dia akan sedut. Alright, settle bab ni. Lepas tu kita welding siap-siap, bracket untuk air cooler. Sekali jalan. Okay, kita dah start engine. So owner request dia nak pasang sekali lah oil cooler. Dah siap semua. Alright, oil cooler pun cantik. Oh, minyak pun sejuk lah. Jadi kita pasang sekali lah. Baru senang owner nak balik kampung jauh-jauh lah. Okay, lepas tu kita on kipas. Extra sejuk. Tapi owner kena ada ni lah, cover ni, nanti owner beli dia akan pasang lah. Okay. Sudah cun-cun punya. Okay, sekarang kita pasang balik bumper dia. Dia pakai grey ni. Tu dia. So dia tak nampak sangat lah. Okay, cun ni. Sekali kita akan start engine dia. Lepas tu kita akan check minyak gearbox dia sekali lah. Kalau kurang kita akan top up. Alright, alhamdulillah settle. Azza pasang kipas kondenser dan juga oil cooler. So jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.